Nasi ayam RM5 dah siap. Gerun tak gerun? Ni kita nak makan nasi ayam paling legend, paling murah dekat Melaka, RM5 je. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, dengar cerita nasi ayam kat sini masih RM5, betul ke? Betul. Buatkan saya satu, Kak, boleh? Boleh. Ni nasi beras apa ni, Kak? Ni beras basmati. Beras basmati, RM5 Ya. Mantap. Okey, lepas tu? Ni Oh, ada timun. Okey. kita letak ayam Okey, ayam. Ayam ada jenis apa? Saya tengok ada banyak jenis ni, Kak. Ayam crispy, ayam rempah dengan ayam kicap. Oh, maksudnya boleh pilih salah satu lah. Boleh. Okey, Kak. Kalau macam tu, Kak, saya nak try ayam crispy, Kak, boleh? Boleh. Akak buat satu yang baik-baik, yang gerun-gerun. Mantap. Besar yang ni, Kak, Besar. RM5, Kak, Ya, besar. Ada untung ke ni, Kak? Ya. Okey, Kak. So, yang kedua apa lagi akak letak? Kita letak sos dengan sop. Sos dia, Ni sos dia. Masya Allah, Kak. RM5, Kak. Mana nak dapat lagi tahun 2026 ni, betul tak? Betul. Beras basmati pula tu. Ni sok dia panas-panas, Ni sop dia panas. Mantap. Nasi ayam RM5 dah siap. Gerun tak gerun? Kalau macam ni, gerun, Kak. RM5, Kak, ni Confirm, Confirm. Mantap. Kedai nasi ayam RM5 akak ni, kita nak cari dekat mana ni, Kak? Dekat Kampung Alai. Kita orang buka je West. Lepas tu pergi kat Ali Ikan Bakar baru. Buka daripada pukul 10 pagi hingga pukul 12 malam. Setiap hari lah? Hari. Mantap. Okey, Kak. Saya makan dulu, Boleh. Terima kasih. Sama.